Hari ketiga, hari terakhir Community Involvement Program di Sri Lanka. Hari ini kita berada di Sekolah An-Nur Vidyalaya untuk mengajar bahasa Inggeris dan juga Al-Quran. Seperti biasa, Global Esa Relief Signature Program iaitu Kindness Day. Dan special Kindness Day kali ini kita berkongsi rezeki aiskrim kepada 228 murid sekolah An-Nur Vidyalaya di Sri Lanka ini, insya-Allah. Okey, aktiviti terakhir kita akan pack makanan panas dalam kotak ni sebanyak lebih 200 pack untuk kita agihkan kepada murid-murid di sekolah An-Nur Vidyalaya ni, insya-Allah. Maka berakhirlah 4 hari Community Involvement Program di Sri Lanka ini, insya-Allah. Terima kasih kepada anda yang menyumbang. Terima kasih kepada anda yang memberi bantuan dalam program ini. Mudah-mudahan segala sumbangan anda diterima oleh Allah dan memberi kebaikan kepada anda, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.